Hai, bersama saya Probert Haziq. Saya akan membawakan anda perkembangan terkini APM Tanjung Manis. Pada penghujung Mac, anggota APM Tanjung Manis terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat (OPSA) di Kampung Paloh. Operasi pencarian mangsa ditamatkan pada 2 April 2025 berikutan tiada sebarang petunjuk keberadaan mangsa. Seorang warga emas berumur lingkungan 50 tahun mengalami kemalangan kendiri di Simpang 3 Berjaya Dokiat. Mangsa mengalami luka tercalar, telah menerima rawatan awal dan dihantar ke klinik Tanjung Manis untuk menerima rawatan lanjut. Pada 7 April 2025, seekor ular rusuk kerbau telah berjaya ditangkap oleh Perbet Pertahanan Awam Nur Shahrizal. Ular tersebut berada di dalam dinding rumah pengadu dan berjaya ditangkap. Pada hari yang sama juga, Perbet Masturina telah memusnahkan sarang tebuan di hadapan syarikat Sesko Tanjung Manis. Sarang tebuan sebesar bola takraw itu dimusnahkan dengan kaedah semburan riset dan pembakaran. Ular cicin emas ditangkap oleh Perbet Nur Syahrul Nizam di Kampung Jerijih pada 9 April 2025. Menurut laporan, ular berada di atas pokok pengadu. 10 April 2025, APM Tanjung Manis telah memusnahkan 2 sarang serangga di Kampung Belawai dan Tanjung Manis Integrated Port. Korporal Mastura menangkap kelawar dalam rumah pengadu di perumahan Tanjung Manis pada 13 April lalu. 13 April lalu, APM Tanjung Manis menerima panggilan mengenai rumah terbakar di Kampung Belawai. Telah sampai di lokasi, kebakaran sudah dipadam penduduk kampung. Anggota tiba di lokasi untuk memastikan tiada lagi api hidup. Berikutan itu, Perbet Faizal mewakili APM Tanjung Manis menyumbang bantuan kit makanan kepada mangsa Sarima binti Badrun, 82 tahun. Pada pagi 18 April 2025, seekor ular sawa sepanjang 2 meter dan seberat 3 kg ditangkap di Kampung Tusuk. Selepas itu, APM Tanjung Manis sekali lagi menerima aduan tentang ular sawa batik di Kampung Rejang. Ular yang berada dalam paip itu berjaya ditangkap dengan kaedah menyepit. Pada 22 April, anggota berjaya memusnahkan sarang tebuan sebesar bola sepak di Perumahan Baru Tanjung Manis. Pada 4 April 2025, bersamaan 5 Syawal, APM Tanjung Manis telah menghadiri Majlis Ramah Tamah Aidilfitri yang disempurnakan oleh YB Datuk Haji Len Talib Saleh serta isteri. Kerja-kerja pemulihan Pusat Kawalan Operasi (PKOD) telah selesai pada 19 April 2025. Kerja ini disiapkan dalam tempoh 3 hari dengan kerjasama anggota APM Tanjung Manis. Pada 24 April 2025, APM Tanjung Manis telah mengadakan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri di Pusat Kawalan Operasi. 2 hari kemudian, PPAD Tanjung Manis menghadiri Ramah Tamah P206 di Dewan IKS Tanjung Manis. APM Tanjung Manis menghadiri jemputan Majlis Ramah Tamah di 2 tempat pada masa yang sama, iaitu Ramah Tamah CODT dan Ramah Tamah APM Sibu. 14 April 2025 merupakan tarikh ulang tahun bagi Perbet Awang Syafiq bin Awang Ali yang ke-28. Pada tarikh yang sama juga merupakan tarikh lahir Perbet Muhammad Taufik. Perbet Mejuerah telah menyambut ulang tahun ke-22 pada 26 April 2025. Sekian saja perkembangan terkini APM Tanjung Manis. Terima kasih.